1, 2, 3. Dah siap kerja kau. Tengah buat lah ni. Okey. Bentar. Okey. Aku buat kerja aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sabutnya aku tengok diorang dekat sini. 1. Kau buat apa kat sini? Pergilah duduk dekat tempat korang. Sibuk-sibuk je kat sini. Salah ke? Dah, pergilah buat kerja kat tempat korang tu. Sama-sama nanti kau akan marah. Korang tukar yang tu. Dila, Ya, saya bos. okay, ini proposal. Saya nak awak siapkan by today sebab ni proposal penting Okay, dia akan naikkan image company. So saya nak awak buat sehabis yang boleh. Okay, kalau awak tak faham, awak tanya dia orang berdua, okay? Tak apa bos, saya boleh buat sendiri. Okay, kalau macam tu bagus. Make sure siap cepat Okey, boleh bos. Nak tanya. Tanya. Adila. Okey ke tu? Okey je, tak ada apa-apa pun. Senanglah. Salah kuku je. Nak tolong? Tak apa, terima kasih. Aku pandai, bukan je korang. Ikut dia. Ikut dia lah. Okey, buatlah sendiri. Jangan mama marah. Sabar, tak baik. Bos, Ya? saya dah siapkan proposal yang bos suruh buat tu. Okay. Ni proposal apa ni? Awak kata awak boleh buat? Awak pergi buat balik sekarang? Okey bos. Sorry bos. Buang masa. Habislah aku. Dah kena reject lagi. Jom kita pergi lunch. Apa nak buat ni? Adila. Tak ada apa. Kenapa? Proposal aku kena reject dengan bos. Korang pergi mana? Lunch. Pergi lunch? Oh, jom lah sekali. Dila, jom pergi lunch. Tak apalah, aku nak kena settle aku punya proposal ni. Bos ada suruh kau tanya dia orang berdua kan? Gila, kadang kita malu nak bertanya sebab takut kita nampak bodoh. Tapi sebenarnya kalau kita tak bertanya, lagi kita nampak lagi bodoh. Jangan malu untuk bertanya, okay? Orang takkan nak ejek pula kalau kita nak bertanya, kalau kita tak tahu, okay? Kita semua ada kat sini, kita sama-sama tolong Dila, okay? Tolong aku buat cepat. Nanti aku nak marah dengan bos lagi. Ya dah apa, nanti kita buat sama-sama. Okay, Lunch. lunch, jom. Korang belanja? Yes, of course. Belanja Dila. Okay, boleh. Belanja aku.